Di muara Sungai Perak, ada satu beting pasir yang namanya macam biasa saja, beting beras basah. Tapi dalam adat Perak, tempat ini bukan sekadar pasir dan air. Ia jadi saksi detik bermulanya sebuah daulat dan sampai hari ini, ia masih diziarahi dalam rangka istiadat pertabalan Sultan Perak. Benda kecil tapi maknanya besar. Dalam video ini, kita fokus pada fakta yang boleh disemak dan kita susun semula cerita beting beras basah supaya jelas. Apa beting ini? Di mana lokasinya? Kenapa ia dikaitkan dengan Sultan Perak yang pertama? Dan kenapa istiadat menziarahinya masih diteruskan? Pada masa yang sama, kita juga akan sentuh satu lapis cerita lisan yang selalu wujud di sekitar tempat berdaulat. Bukan untuk memperlekeh, kita hormat kepercayaan orang. Tapi, kita asingkan mana yang benar-benar tercatat pada sumber rasmi dan kajian dan mana yang hidup sebagai warisan tutur dari generasi ke generasi. Beting beras basah terletak di kuala Sungai Perak dalam daerah Hilir Perak. Secara mudah, ia kawasan beting pasir di muara, tempat air sungai bertemu laut. Tapi, dari sudut sejarah kesultanan, portal rasmi menyebut inilah titik permulaan perjalanan Sultan Perak yang pertama berangkat masuk ke negeri Perak. Dan menariknya, sebelum wujud kesultanan, Perak bukan kosong. Ada daerah yang memerintah secara tersendiri. Di Temong, ada pemerintah perempuan yang dikenali sebagai Tok Temong. Di Hulu Perak pula, ada tokoh bernama Tun Saban. Ini gambaran penting. Ia menunjukkan Perak sudah ada struktur kuasa tempatan sebelum datangnya sistem kesultanan yang menyatukan semuanya. Menurut sumber rasmi, Kesultanan Perak bermula pada kurun ke-16 apabila Raja Muzaffar, putera kepada Sultan Mahmud Shah, dilantik menjadi Sultan Perak yang pertama pada tahun 1528. Ini berlaku selepas Melaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511 dan pusat kuasa keluarga Diraja Melaka berpindah randah sebelum akhirnya ke Kampar, Sumatera. Dalam catatan portal rasmi mengenai senarai Sultan, disebut bagaimana orang-orang Perak bermesyuarat untuk memilih yang di-Pertuan, lalu sepakat menghantar Tun Saban bersama Nakhoda Kasim ke Kampar menghadap Sultan Mahmud Shah memohon seorang putera untuk berkerajaan di Perak. Ini bukan sekadar datang sendiri. Ada proses, ada persetujuan, ada jemputan, ada legitimasi yang dibina melalui adat dan muafakat. Kemudian, sampai kita pada detik yang selalu disebut-sebut bila orang menyebut beting beras basah. Portal rasmi menceritakan, ketika bakal Sultan Perak ini mudik Sungai Perak, bahtera baginda tersangkut di beting beras basah. Lalu baginda berseru, memohon jika benar baginda raja berdaulat, maka lepaslah sekalian malapetaka. Selepas seruan itu, bahtera bergerak semula dan rakyat yang menyebut daulat tuanku 3 kali berturut-turut. Akhirnya baginda diarak mudik hingga ke Tanah Abang dan disitulah baginda ditabalkan menjadi Sultan Perak yang pertama. Dalam bahasa mudah, beting beras basah jadi sempadan simbolik. Sebelum itu, seorang putera. Selepas itu, seorang sultan. Sekarang kita masuk pada tokoh yang selalu disebut tapi ramai hanya dengar sepintas lalu, Tok Temong dan Tun Saban. Tok Temong disebut sebagai pemerintah perempuan di Temong sebelum sistem kesultanan. Yang menarik, portal rasmi menyebut Tok Temong hadir dalam istiadat pertabalan Sultan Muzaffar Shah bersama Tun Saban. Pada hari itu, Tok Temong membawa persembahan yang dinamakan Mastika Embun. Dalam tradisi Perak, Mastika Embun kemudiannya menjadi salah satu alat kebesaran yang digunakan dalam istiadat pertabalan. Sebagai membalas persembahan Tok Temong, Sultan mengurniakan sebuah puan bujur bekas sirih. Tetapi Tok Temong mengembalikannya. Tok Temong hanya mahukan satu ikrar, satu janji. Sultan dan zuriat baginda memerintah di sebelah kanan mudik Sungai Perak dan Tok Temong serta zuriatnya memerintah di sebelah kiri mudik Sungai Perak. Di sini, kita nampak sesuatu yang halus tetapi besar. Bukan sekadar pemberian,
bukan sekadar keramat. Ini juga kisah peralihan kuasa yang dirunding melalui adat. Kuasa baru datang, kuasa tempatan diiktiraf, sempadan simbolik ditetapkan dan daulat disusun supaya tidak bertembung. Dan kalau kita lihat istiadat pertabalan Perak pada hari ini, unsur ini masih hidup. Dalam tabal adat, mastika embun masih disembahkan kepada Sultan sebagai sebahagian urutan istiadat. Ini menunjukkan kesinambungan simbol dari cerita awal Kesultanan hingga protokol istana moden. Maksudnya, Tok Temung dan Tun Saban bukan watak sampingan. Mereka adalah tiang awal yang membantu kita faham. Perak dibina melalui gabungan warisan Melaka, kuasa tempatan dan adat yang mematerikan kesepakatan. Sekarang kita sambung pada bahagian yang ramai orang Perak tahu ada, tapi tak ramai pernah dengar penjelasan yang kemas. Kenapa Sultan Perak mesti menziarahi beting beras basah dalam rangka pertabalan? Portal rasmi istiadat pertabalan menerangkan, selepas tabal adat, ada pula tabal pusaka. Kemudian, Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Sultan dan Raja Permaisuri menziarahi makam-makam diraja di sepanjang Sungai Perak. Kerana banyak makam berada di tebing sungai, perjalanan dilakukan dengan balai gambang yang dibina khas dan istiadat ziarah ini diakhiri dengan istiadat menziarahi beting beras basah di Kuala Sungai Perak sebagai mengingati sejarah Sultan Perak yang pertama. Dan ada satu perincian adat yang sangat jelas disebut di portal rasmi. Selepas mendarat di Teluk Intan, Sultan akan berangkat ke beting beras basah sementara Raja Permaisuri berehat di Teluk Intan dengan membawa bersama alat-alat perkakas kerajaan. Mengikut adat, kaum wanita tidak boleh beserta Sultan ke beting beras basah dan alat-alat perkakas kerajaan tidak boleh dibawa ke laut. Kita tak perlu sensasikan, cukup kita faham ini disiplin adat. Ada sempadan peranan, ada tertib simbol. Dalam adat istana, tertib bukan hiasan, ia bahasa yang menjaga makna. Sekarang kita beri nilai tambah melalui dua lapis sumber. Pertama, kajian akademik. Kedua, catatan rasmi yang sering orang kelepas pandang. Dalam sebuah makalah yang mengkaji syair-syair berkaitan sejarah, ada perbincangan tentang episod bahtera yang tersangkut di beting beras basah dan bagaimana seruan berdaulat itu digambarkan dalam naratif kesusasteraan. Ini penting sebab ia tunjuk kisah beting ini bukan sekadar satu cerita mulut. Ia masuk dalam tradisi teks dan cara orang Melayu merakam makna melalui bahasa. Kemudian, ada juga kajian lisan yang dibuat melalui temu bual komuniti setempat di sekitar Bagan Datuk yang menekankan nilai beting beras basah dalam istiadat pertabalan dan bagaimana tempat seperti ini mudah dilupakan generasi baru jika tidak didokumentasikan dengan baik. Benda ini nampak kecil tapi kesannya besar. Bila fakta kabur, ruang kosong itu biasanya akan diisi dengan andaian, sangkaan dan cerita yang bercampur aduk. Lapisan kedua pula datang dari portal rasmi sendiri. Pada halaman mengenai Sultan Muda Raja Ahmad, disebut bahawa baginda memainkan peranan penting dalam istiadat pertabalan Sultan-Sultan Perak, termasuk disebut menjaga jin kerajaan Perak di beting beras basah dan sepanjang tebing Sungai Perak. Ini topik yang orang mudah tersalah langkah bila bincang. Jadi, kita letak pada tempatnya. Kita hormat adat dan istilah yang digunakan oleh sumber rasmi. Kita juga faham bahasa istiadat kadang membawa makna simbolik tentang penjagaan, sempadan dan keselamatan diketahui dan tidak diketahui. Yang pasti, beting beras basah bukan lokasi rawak. Ia simpul yang mengikat sejarah, adat dan rasa daulat yang diwarisi. Akhirnya, beting beras basah mengajar kita cara orang Melayu menjaga sejarah. Kadang-kadang yang kelihatan hanya pasir, tapi yang tersembunyi ialah ingatan. Di situ ada titik mula, ada tertib istiadat dan ada bahasa simbol yang diwarisi turun-temurun. Bila kita bercakap tentang Perak, kita bercakap tentang adat yang menyusun, bukan emosi yang mengheret. Jadi, biarlah kisah ini kita pegang dengan adab. Kita semak dengan sumber dan kita faham bezanya catatan rasmi, tradisi lisan dan teks sastra. Kalau anda mahu sambungan, kita akan masuk satu bab yang ramai keliru,
tentang Tun Saban, peranan awalnya dan bagaimana politik awal Perak membentuk institusi negeri.